Okey, kita sekarang di kawasan belakang Istana Iskandaria. Pagar-pagar di sebelah kiri yang kita nampak ni adalah pagar yang menutup kawasan Kampung Padang Cangkat. Okey, ini dah pintu masuk ke Padang Padang Cangkat. Masuk dalam. Okey. Komen sikit. Assalamualaikum. Kita sekarang di Kampung Padang Cangkat. Memang tujuannya nak pergi menziarahi makam seseorang di sana, namanya Daeng Selili, moyang kepada Datuk Mahdi Lela. Tapi kebetulan juga di Padang Cangkat ni ada rumah seorang tukang keris dan pandai besi yang agak terkenal. Namanya Pak Malin. Pak Malin tak? Ya. Jadi kawan-kawan ni semua memang teringin nak tengok keris ni. Dah tu dia. Kita layanlah kejap. Sari. Ni. Sari. Ini kepala cicak, ekor cicak, aring, lepas tu dia punya janggut. Dia kawasan sini janggut. Janggut. Kalau satu kan dia panggil ganja lah. Dia panggil ganja. Ganja ni pasal dia berasing. Kalau ganja cairan, dia besi tu satu besi je. Ni jarang je. Orang kata dulu orang dah malas nak buat, dia buat ganja cairan sekali. Apa kelebihan kalau asing dengan apa kelebihan dia? Dia asing ni, dia nampak apa ni, selera dia berlain kan. Jadi dia manis dia punya anu. Kalau dibuat cairan, tak ada takat macam ni kan. Dia rupa macam tak kurang lah, tak ada seni dia kurang lah. Tu dia punya porsi keris. Kalau tu macam orang tua dulu, orang kalau pandai orang buat keris ataupun orang sini, dia kata kalau tak ada aring ni, selaka keris tak beraring lah. Bapak tu